telus dan bebas. Bebas daripada rasuah. Okey, bebas daripada rasuah. Maka ini akan, kamu bolehlah sambung. Maka ini akan apa? Akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Itulah. Di samping itu, mengurus pentadbiran dengan cekap dan berintegriti ni adalah fakta kan. So lepas tu yang untuk huraian ni kamu tulis, pemimpin yang berwibawa akan memastikan sistem pentadbiran berjalan lancar. Ni tengok huruf besar, macam mana jadi huruf besar cikgu pun tetap. Okey, lancar, telus, ni D ni huruf besar pula, dan bebas daripada rasuah. Maka ini akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. So ini boleh dijadikan sebagai fakta kedua dan huraian yang kedua lah. Ni. Tadi cikgu kata 6 markah kan, dia dah dapat 4 markah. Sekarang kamu boleh ni lah. Sekejap. Okey. Ataupun kita enter sajalah kan. Lebih kemas lagi lah. Okey. Nak enter lah 2 kan. Okey. Sekarang fakta ketiga pula. Fakta ketiga apa kamu nak bagi? Fakta ketiga kamu bolehlah bagi mengeratkan perpaduan dan keharmonian rakyat. Macam mana nak eratkan perpaduan keharmonian rakyat, ataupun boleh juga bagi fakta menangani cabaran dan krisis negara. Macam mana nak menangani cabaran dan krisis negara. Tapi kita nak lagi satu aja kan, sebab kita dah dapat 4 markah kat sini. Lagi 2 saja kan. So kita bolehlah tulis mengeratkan perpaduan. Okey, kamu boleh tulislah ni fakta yang ketiga, Okey, tak. Mengeratkan perpaduan dan keharmonian rakyat. Okey, tengok dia punya ni tulisan cikgu kalau typing. Okey, mengeratkan perpaduan dan keharmonian rakyat. Okey, macam mana nak eratkan perpaduan? Okey, pemimpin ni kita bolehlah bagi tahu. Pemimpin berperanan menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Okey, budaya. Okey, so ini satu benda. Semangat perpaduan ni, semangat perpaduan dan kerjasama antara rakyat penting untuk apa penting? Untuk mewujudkan keamanan serta kestabilan politik negara. Okey, kita cek balik tulisan kita yang mana ada salah. Okey, mengeratkan perpaduan dan keharmonian rakyat adalah kita punya fakta yang ketiga.
Okey, pemimpin berperanan menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Ni dan di ni huruf besar kecilkan dia. Dan budaya. Okey. Semangat perpaduan dan kerjasama. Setiap kali D itu jadi besar. Dan kerjasama antara rakyat penting untuk mewujudkan keamanan serta kestabilan politik. Politik si mai mana pula? Politik negara. Okey, boleh kan? Okey, sekarang kita dah ada lah 3 fakta, 3 huraian. And then kita kena bagi kesimpulan sedikit lah. Okey, kita tengok kesimpulannya. Kesimpulan sedikit cukup lah. Kesimpulannya kamu bolehlah bagi kat sini. Kesimpulannya. Okey. Kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara sangat bergantung kepada kebijaksanaan, kejujuran dan kepimpinan berwibawa seseorang pemimpin. Pemimpin yang adil dan berintegriti akan mampu membawa negara ke arah kemakmuran, kesejahteraan dan yang berkekalan lah. Tapi tak perlulah panjang sangat macam tu, kamu boleh pendekkan kalau nak. Kesimpulannya, kestabilan sistem pemerintahan. Kestabilan sistem pemerintahan. Kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara sangat bergantung kepada kebijaksanaan seseorang pemimpin. Demi kamu bolehlah tulis demi membawa negara ke arah kemakmuran. Kemakmuran yang berkekalan. Okey. Sekarang kita cek balik kita punya tulisan tu. Kesimpulannya, kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran D ni kena tukar D kecil, dan pentadbiran negara sangat bergantung kepada kebijaksanaan seseorang pemimpin. Ada 2 B pula. Pemimpin huruf besar pula. Okey, pemimpin demi membawa negara ke arah kemakmuran dan kemakmuran yang berkekalan. Okey, titik lah. Boleh. Macam ni lah kamu akan dapat 6 markah. Boleh. So, kamu boleh lah kalau nak kamu baca benda ni, tulis balik, dan kamu boleh ingat lah. Okey.